Assalamualaikum, Jad. Ha. Mula-mula kau susah tak nak jadi tukang masak? Biasalah, mula-mula memanglah susah. Tapi dalam lama tu dah biasa buat, senang lah. Apa cabaran paling tinggi lah masa permulaan nak jadi tukang masak? Masa nak gaul kuali tu. Gaul tu dia tak pandai lagi. Berapa lama kau nak belajar gaul tu, Chef? Alhamdulillah tak lama lah. Dalam 1 minggu macam tu dah boleh pandai lah. Kalau kau gaul tu memang kuali, kena pilih kuali yang sedap ke apa? Ya betul. Kuali kena sedap, sudir sedap, baru sedap kita nak gaul ketang tu. Kuali jenis apa yang Chef nak untuk senang gaul? Kuali selalu kita ambil kuali yang ringan lah. Pemegang dia tu ngam-ngam dengan tangan kita tak. Bila kita pegang tu ada susah. Gaul seafood mana yang Chef suka? Dan saya suka kepang lah. Jadi korang yang baru lagi kan, macam saya pun baru juga, banyak lagi yang saya nak kena belajar sebagai seorang tukang masak. Jadi ilmu yang kita dapat tu kita jangan tinggalkan. Kita praktis setiap hari baru je lah jadi mahir. Macam saya ni pun banyak lagi benda saya nak belajar. Itu saja dari saya. Jumpa lagi korang di the next video.